Bolehkah semayang duduk atas kerusi sedangkan dia boleh berjalan seperti biasa? Cuma ada masalah ketika nak sujud. Bagaimana bacaan Fatihah? Adakah kena duduk atau berdiri? Baik. Orang ini dia boleh berjalan. Cuma dia tak boleh turun sujud di bawah. Baik. Bolehkah dia semayang duduk di atas kerusi? Asalnya wajib semayang fardu berdiri. Nabi kata salli qa'ima. Semayang dalam keadaan berdiri. Qiyam. Fa in lam tastati', maka jika kamu tidak boleh berdiri, fa qa'ida, maka boleh semayang duduk. Duduk atas kursi, bukan duduk di bawah. Yang afdalnya duduk macam tahiyat awal, duduk iftirash. Faham lagi? Baik. Dalam masalah ni dia kata orang ini boleh berjalan. Orang yang berjalan boleh. Boleh tak dia semayang duduk? Jawabnya, kalau orang itu boleh berjalan, boleh atau tidak dia semayang duduk, tak dapat jawapan lagi. Kerana kita nak tahu boleh atau tidak, dia berdiri. Faham? Kerana hadis ini menyebut semayanglah berdiri. Kalau tak boleh berdiri, baru duduk. Faham? Nabi tak kata semayanglah berdiri, kalau tak boleh berjalan, duduk. Kerana tidak semua orang yang boleh berjalan boleh berdiri. Ada orang boleh berjalan dan boleh berdiri macam kita semua. Betul tak? Tapi ada orang yang dia boleh berjalan, tak boleh berdiri. Maknanya bila dia nak berhenti, dia akan cari kursi. Kalau tidak, dia rebah. Faham? Maka jika orang yang jenis boleh berjalan, tak boleh berhenti berdiri, dia boleh semayang duduk. Kerana tidak boleh semayang berjalan. Dia kaedah ni gini je, senang je. Pakai sampai bila-bila. Okey? Rukun semayang ada berapa? 13. Kalau tak boleh wajib buat 12. Nampak lagi? Yang kita tak boleh buat dalam 13 ni je. Maka gugur tinggal berapa? Tinggal 12. Faham? Wajib buat 12. Tak boleh buat 2, tinggal 11. Wajib buat 11. Bukan tak boleh je, 3 gugur. Mana boleh? Faham? Rukun semayang ada 13, 3 perkara tak boleh buat, maka wajib buat 10. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kalau ada benda yang kita tak boleh buat, tapi ada benda yang boleh buat, maka yang boleh buat itu wajib buat.